tunjuk. Duk galak sangat nak video time select Sampai dah siang dah. Lupa time select duk jalan lagi. Lupa tunjuk yang kita dah start gosok tu. Ni jelas hasil dia kan. Papa dia kata gosok. Dia kata dah tak ada dah benda-benda yang kasar-kasar pada body ni, pada bin dah tak ada. Sampai berkarat dah. Air karat dah ada dah tu. Aduh. Jadi job dia hari ni kita datang kita nak naik color. Sebelum naik color tu ada tempat-tempat yang perlu baik pulih, kita baik pulih. Nampak macam abuk-abuk ni. Abuk-abuk ni dia datang daripada dalam ni kau tahu. Daripada dalam ni. Tempat-tempat yang ni aku terlupa tu terlepas pandang. Jadi kita dah gosok balik semula. Nasib baik lah duduk belah dalam kan. Kerana duduk tepi-tepi ni tak kenanya kita kan. So video kita bersambung untuk projek NJMB ni. Sambung terus. Tak ada part 2, part 1 lah. Fakrul cakap jalan terus. Jom kita jalan terus. Ni untuk apa pula? Ada 10 pasal dalam. Nanya Pak Karim. Biasalah Mat. Barang kereta lama. Skru dah keput. Jadi ada jalan ubat penyelesaian dia. Ni penyelesaian dia. Oh. Tebuk lah. Tak dah. Tebuk buat terik. Tebuk kita buat terik baru. Jangan risau. Sini semua kelengkapan ada lah. Tak berhenti baju Wira berada ni. Abang betul-betul minat Wira ke macam mana? Saya perhati je. Abang memang Wira player lah. Tengok kereta. Semua proton. Kacuk ada Pro 2 Ada Pro 2 tapi banyak proton lah. Tu proton private pun ada lah. Asal proton je boleh parking lah. Boleh. Memang support national lah. Nation. Ikutlah apa-apa pun. Yang penting job kita hari ni kita sambung kat sini. Kan kau tengok lah apa yang aku buat kat kereta ni. Color ni memang menarik. Untuk aku naikkan color NJMB ni. Color ni memang menarik. Tu. Color ni tak ada jual bang. Dekat pasar malam bang. Tak ada jual bang. Color ni dekat DIY pun tak ada. Ini cuma ada di Aika saja. So color kita naik ni color Aika. Color apa je kau tengok lah. So layan terus. Belum pula. Aduh. Radio pula kuat. Aduh. Copyright dah aku ni kau. Kita nak cabut bonet sekarang ni. Sebab dia kita nak cek jebel. Radio slow sikit tu. Boleh tu. Lawa ni. Boleh lawa sikit. Okay, pemandangan kau sekarang ni. Aku buka bonet ni. Supaya senang aku duduk dalam ni kan. Jadi kita buka bonet. Bonet ni kena sorok. Jangan beritahu warna dekat ni sorok. Biar dia boleh bonet baru. Kau dah cabut bonet. Pastikan tutup lah sikit ni. Sebab kita nak jalankan proses-proses kita untuk NJMB. Untuk ni dah proses ni. Plastik. Plastik. Malu kat orang Stop dulu kamera lah. Kita nak plastik baru. Anjay. Yo, plastik ni. Tekan dik tu dia. Dia buat kerja lah. Kau nak gemuk. Kerja kau sikit-sikit macam tu. Ni azab tu kau sampai. Awik lah. Mat, tengok color dia. Kita try dekat dia punya servo dulu lah. Sebab nak try kat sana tu kan macam berdebor sikit kan. Kau tengok cuaca. Tapi dia tegang sikit lah alhamdulillah. Tadi sana gelap, sana tegang. Sekarang semua dah tegang. Bismillahirrahmanirrahim lah. Jahat. Jahat eh. Macam pergi lah untuk tu. Aduh mak. Tadi kau cakap kat lu sana gelap, sana tegang. Sekarang ni dua-dua tegang. Tapi dia hujan. Jadi kita nasib baik lah. Ana kata yes. Itu dia yes. Yes. Nasib baik lah tengok color kan.
Kalau tengah clear ni, orang cakap penanya lah. So video kita stop dulu untuk seketika. Kita biar dulu orang khabar hujan rahmat ni turun. Lepas hujan biasa ada matahari kan. Lepas hujan ada matahari. Jadi kita relax je. Kita kena teruskan kita punya kerja. Tapi apa yang lagi? Baru naik dia punya undercoat dah mendapat. Tapi tak apa, kali ni cepat kering. So apa, kita postpone dulu lah. Jom start kereta pergi makan. Jom. Apa nak start kat sana? Okay. So stop dulu lah. Nak buat kerja lah cuy. Video yang kau layan tadi tu, tu video aku buat undercoat. Jadi sambung next. Tak tahu cakap apa. Hati ni kalau boleh lah kau scan. Muka je senyum kan. Muka senyum. Barang dah nak jadi. Biasa kalau aku cat memang macam ni ke lah. Hari tu cat private. Cat Almira. Oh, naya aku tu. Naya. Senang sikit ada tutup kan. Ni kita try lah kat kau yang sembuh. Jadi kat sini jadi je kat yang jembe. Jadi kat sini pun dia punya rentak tu dah comel dah. Tadi susah tutup tu. Nampak tak dia punya efek tu. Tapi kenapa gala merah solid ni? Mungkin dalam kamera aku. Tapi ni bukan merah solid ni. Ni kayak pink-pink ni. Percaya kot. Pak, matahari dah mula ada tu. Kau zoom matahari tu, zoom. Nampak? Kali dia kurang isi semua tu. Nampak seberang. Kalau tak ada undercoat tadi, tak ada benda lah. 3 hari bersiap. Untuk NJMB aku buat belah ni dulu. Sebab biasanya belah ni aku fake. Untuk NJMB biasanya belakang ni jadi kasar. Tapi ni aku okey. Mana kata tak ada kasar-kasar tu. Aku nak cuba kat sini dulu. Kalau tak okey kan gosok balik. Kalau okey beres. Tu kita tengok sikit. Contoh lah. Contoh color dia. Ni contoh color dia. Senang tertutup dan juga efisien untuk Wira Day. Berapa pound kosong? 3 pound kosong. Hadir. 6 pound kosong. Hadir. Ini Wira. Apa situ ni pun? Sini ni dia sebenarnya dia kasar. Sebab kalau masuk auto tu, you dia akan rasa je lah. Ya. Ya. You.
Iya, kalau masuk ke dia tu dua yang ngasih tu loh. Tak hijau je. Ha? Tapi itu. Dah pernah menang Oh. Lawa ke tahu kan. Kalau muka baik tu. Ni mah ni pakai buat apa ni? Tahu nak kena pakai apa? Color merah yang ada ni kau tengok ni. Pink lah, pink. Aku pun tak kerti lah color ni. Kadang-kadang nampak pink, kadang-kadang nampak merah. Tapi ni lah color yang ada. So apa yang kau tengok ni, wala, memang mantap lah weh. Untuk color ni aku dah naik 2 layer. 2 layer je yang aku mampu buat lah. Untuk color kereta ni. So alhamdulillah lah. Apa yang kau nampak tak sama dengan mata dalam kamera ni. Sebabnya color dia dalam kamera dia tipu sikit. Dia lebih kepada colour solid. Kalau tengok depan mata aku ni, aku rasa macam dia ada pink-pink sikit ni. Pink biru gitu lah lebih kurang. Sama dengan kita punya servo brake. Servo brake ni tadi. Tapi sistem dia lain sikit lah. Sebab yang ni aku sembuh terus, basah terus. Yang tu aku buat macam motor. Macam sembuh barang motor. Sembuh layan. Sebab tak nak bagi ada masalah. Tapi alhamdulillah memang tak ada masalah pada yang aku buat ni. Pada engine bay yang aku buat ni. So, alhamdulillah. Belah sini pun dah naik color. Makna kata tempat-tempat tersorok pun kita dah bantai dengan color. Jadi jangan tunggu lama lagi. Sebabnya kalau aku tunjuk lagi kat langit ni, aku risau benda ni berbuah 2 kali ni kan. Color dan clear macam biasa. Untuk clear aku pakai Nippon 9600. Yang ni antara yang terbaik lah. Mana kata pertengahan B40 lah ni. Nak pakai Robelo, nak pakai Glasurik tu jauh langkah dia tu. Kenapa pakai gang-gang kecil weh? Sebab aku dah selesa pakai gang ni. Aku pun tak tahu kenapa. Ni kalau abang-abang cat kereta tu kau boy bengong budak ni. Pakai cat kecil, gang kecil ni. Sebab lambat kerja lah kalau pakai gang ni. Gang ni mata dia 1.0. Tapi ada je gang besar tu. Aku dah try pakai dah sebelum ni. Ni 1.4 ni aku dah try pakai dah ni. Tapi bila aku pakai yang ni, seliter tu untuk bumbung lah. Bayar seliter tu untuk bumbung. Satu tank clear ni untuk sebiji bumbung lah. Nanti benda tu jadi mengarut. Meleleh-leleh jangan cerita lah. Kulit limau, naga sakti semua ada keluar atas bumbung tu. Yang video aku buat video apa Almira Dah naik clear terus. Sementara cuaca tengah cun. Bismillahirrahmanirrahim. Bancuh clear. Terus naik clear. Badan ni penat dah ni. Dia tak dia cakap tak berhenti. Dia buat kerja tak penat mat. Bila cakap tu jadi penat cakap tu jadi penat. Sebab aku nak fikir apa aku cakap lepas ni. Apa aku cakap lepas ni. Lepas ni aku cakap, kau follow je video translate ni. Naik out kali. Dalam video jadi tak? Jadi macam main kau EF pos main. Dalam kamera gona gini. Aku dah buat yang terbaik ni, hidangan yang terbaik lah. Tapi dalam kamera nampak EF pos main. Merah itu nampak. Begitulah kira-kira dia. Untuk clear ni jangan ambil masa yang lama kan. Bahaya. Sebab kita punya langit tak selalunya cerah. Mendung tak berhenti hujan. Lepas hujan ada pelangi. Cakap ah. Kau tahu. Tu cakap ah tu. Kau tahu. Ada balai terik. Wali. Pak dah cakap ah tu. Malah dah bayar 170 ah. Dah lah kena scam babi tu. Pak tu cakap ah. Cakap dia je. Kau lah cakap. Cakap sekali.
Kau tak ada cakap lah. Tak ada aku. Okay, nak kalau kita dah bersetangan ni, tanda je kerja kita dah siap. Dah siap bersetangan. Sekarang ni elok-elok. So, sekejap lagi aku tunjuk kat kau tu, tengok enjin B. Tapi jangan tengok enjin B lagi lah, tengok servo brake lah. Servo brake kita, aku tak perasan tak dijemur tengok panas lama sangat. Menangis member. Leleh lah tu menangis. Nak ya. Tu kesan daripada lama sangat tu jemur panas. Benda tu elok dah. Benar-benar dah elok lah. Macam tak kilat lah. Aku tak boleh kalau orang tu Kilat. Siapa boleh tak kilat? Orang cakap Kau cakap bawah. tadi. Kau cakap dia. Dia cakap ni. Aduh tak Sedap kat betik dia. Macam tak kilat lah. Anak tu bat kilat langsung pen remover balik mula. Pen remover naik color baru. Kemarin nak potong-potong view. Aku tak tu bat dia sekali. Tak apalah itu pembelajaran untuk hari ni. So kita nak tutup buku, kita nak tutup cerita. Cerita dia sekarang ni betul lah. Yang ni color base. Yang atas color base. Yang bawah ni ada color yang kita nak. Aku lupa nak sembur kat sini tadi. Betul ke lah tu. Mana kata tak salahkan siapa-siapa. Tapi kita nak tunjuk yang hasil kerja kita lah. Ni hasil daripada kita dah finishing 2 layer clear. Mantap ke tak mantap, ini je hasil yang dapat. Habuk memang tak boleh lari lah tu. Habuk. Lagi satu keadaan kita buat tadi dalam keadaan hujan sekejap, lepas tu dia panas balik. Dan alhamdulillah dalam keadaan open macam ni pun tak adalah ketara mana dia punya bongok dia tu. Makna kata ni boleh buat ke tengah lagi lah. Tapi ni bukan color merah AFI Postman Ini merah, ada pink-pink, ada biru, ada aku tengok pada mata aku ni. Tu nampak tu. Dia lain sikit tu. Kat situ nampak. Tapi bila aku tunjuk kat sini, dia nampak macam AFI Postman. Insert gambar sampel dia. Insert gambar, ada gambar. Insert. Cak. Tanda insert. Insert. Tak apalah, tu ada kejap demo. Ni ada abuk sikit ni. Tapi jangan usik lagi. Sebabnya benda tu kalau dah kering nanti kita boleh tarik macam tu lah. Tak ada nak touch up beri sangat. Permukaan dia ni flat lah, rata kan. Tapi kat tempat yang kau tengok berdenyut tu, dekat situ tadi ada air menitih tu. Daripada atas ni ada air menitih. Aduh hai. Tapi aku tadi pakai selotip je. Benda tu settle dengan jayanya. Tegak macam ni je lah dapat. Tak ada lah bersempudai sangat. So video kita untuk NJMB cukup sampai sini ke bro? Tengoklah ikut masa lah. Okay, beres. Apa-apa kita update baru. Kalau tak ada video, cukup sampai sini je lah. Kalau ada video, kau tayangan sikit lah. Kau layan video ni sampai habis. So, hashtag menangis cuy. Hashtag dia menangis. Alamak cuy. Apa cerita lah ni. Ini art berat ni. Ya Allah, ya Tuhan, aku keliling pula tu. Itu kau buang colour ni Ju Kau buang colour Kau buang colour Suruh terbalikkan tadi. Kau buang colour Buang kat tangan, siapa suruh terbalikkan? Kau, okay, basuh tangan. Siapa suruh terbalikkan basuh tangan? Dah.